Ni apa dah jalan tadi hutan ni nak naik gunung, naik bukit segala buka. Jo. Kau jalan dululah. Aku macam penat je rasanya. Aku jalan dulu. Amalan. Jalan apa amalan? Main. Wah. Ulah. Wahnya. Jalan lain. Kau jalan sana ke? Jalan lain. Jalan sana amalan. Bewak pula. Wah, sebelah sana pula biawak. Aduh. Aku dulu dah. Yang macam tu. Jalan balik mana ni? Tunggu jap. Tengok tu. Biawak. Tapi dah gelap lah, Azhar. Matahari jatuh. Aku risaulah. Awak. Ini aku bawa nanti. Dah gelap ni. Alah. Kata nak kaya. Macam mana ni? Pak Kodi. Come on, baby. Jom. Ular tadi dah lepas dah. Azhar ni aku rasa depan tu ya, Azhar. Aduh, penatnya. Inilah puncak Gunung Bersaut Tabalan. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Penat Tu, hutan tu. Kata dia payah. Tu, bawah tu. Kita kena pergi kat bawah tu. Hutan tu. Sekarang ni kita pergi kena hutan tu. Jom kita pergi hutan tu. Tak Jom. kena turun pula. Kena turun, jom. Pak Kodi ni pasal. Jom. Pula. Suram ni. Aduh. Jap. Cepatlah. Aduh. Boleh. Ayo. Naik bukit. Turun bukit. Ni dari tadi kena curi mata. Patutlah gelap daripada tadi aku tengok. Aduh. Dia memang mata punya. Itu sebab aku dah cepat balik. Aduh. Itulah dengan malam. Terang lagi nampak ni. Ni. Sekarang ni Pak Kodi tak ada kawasan ni. Aku rasa dia dekat bawah tu. Turun pula. Aduh. Curam ni. Tak lama. Aduh. Cepat. Dapat dia buat air ni. Haus ni. Mana ada air? Tak ada airnya. Nampaklah aku ni dah tuhak. Ya. Pelan-pelan ni. Aduh. Dah tuhak. Aduh. Nampak? Aduh. Olan. Ni nampaknya anak sungai dah ada ni. Apa kata kalau kita ikut anak sungai ni? Jom. Jom. Oi, tinggi. Macam mana ni? Betul. Elok. Tadi krokodil ya. Jangan sebut. Oh ni. Krokodil. Sini ikut sini. Air pagar lutut. Mana ada krokodil? Oh. Cok, hati-hati cok. Ni. Membawa ke sana tu nanti. Aku rasa pasal apa yang dia cakap semalam. Rumah Pak Kodi, jumpa anak sungai, ada pondok. Kau carilah kat situ. Okey, situ dia cakap. Toi. Ya. Jom. Pelan. Main. Apa dia? Tu. Nampak. Tobi. Cepat mai. Jap. Aduh. Lama. Apa pai? Aku terpijak. Pijak apa pula? Tai apa ni ah? Tai elephant kat ni. Jap. Okey. Cepat. Tu. Rumah Pak Kodi. Jom. Tak boleh buat apa tu kan? Woi, aku tengah skuter. Mana tahu Pak Kodi tengah projek. Mana maunya ada di sekolah Pak Kodi. Kamu gila ya? Hari ni hari apa? Ini hari Khamis. Mana Jumaat ni? Jangan. Assalamualaikum. 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 Salam. Kau ni apa? Kamu jangan jawab kan malam ni malam Jumaat. Jangan nanti kau jawab betul-betul nanti dia tak buka kau. Kau berani sangat ke? Awak betul-betul kau baru tahu.
Ada kat sana Pak Kodi kat sini ni. Tapi aku rasa mungkin dia dekat kawasan ni. Kita cari sampai dapat. Hari ni kita jumpa juga dia. Jom. Dah lama kita jalan ni. Sampai tengah malam dah ni. Daripada siang sampai malam ni. Pak Kodi ni tak jemput lagi. Sesat ke apa kita ni? Jomlah kita balik. Nanti. Tu. Oh. Ui. Ini ke Pak Kodi? Rasanya inilah ni Pak Kodi ni. Tapi Pak Kodi kan ke rambut panjang. Kecil je orangnya. Alah, kalau macam ni senang-senang je kita. Aku tutup. Aku tahu suara hati korang. Apa yang korang mahu apa datang jumpa aku. Korang pun ikut sama merangkong ke. Aku bagi kiraan 3. Kalau korang tak pergi, Ui. Pak Kodi nak tumpang tanya. Dah berapa lama Pak Kodi bertapa? Ui. 20 tahun. Namanya? Bukan. 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 2 tahun. 2 tahun. Habis tu? Bukan. Bukan. Habis tu? Berapa? 2 bulan. Lah. Bukan. 2 hari. 2 hari dah boleh terangkat. Kalau 2 tahun. Terbang. Ya, hilang tu. Ui. Padu Siap Pak Kodi ni. Siap Pak Kodi ni. Pak Kodi. Sebenarnya Kami bukan nak datang mengangkung. Tak. Bukan. Bukan. Kita orang tiga-tiga ni. Ceritalah Balan. sebenarnya Pak Kodi kami ni nak datang ni. Kami nak minta pelarih niaga Pak Kodi. Ni barang yang kami dah ada bawa ni. Untuk pengkeras. Untuk pengkeras. Pengkeras kami dah bawa. Tunjuk Daripada niaga. barang pun kami dah bawa dah. Tunjuk Cok. Ini. Saya dah bawa ni Pak Kodi ya. Nanti Pak Kodi. Tunjuk dulu. Nanti Pak Kodi. Ni, saya bawa lampu lama ni. Ini saya punya ni. Boleh ke? Tak adanya. Ini bukannya lampu Aladin. Tak muka sama tak? Sama tak? Sama-sama. Sama ya. Ni. Saya bawa ni. Tunjuk kat Pak Kodi. Saya bawa peninggalan atuk saya. Dia dulu kan dukun. Jadi kebetulan dia punya peninggalan ada lagi ni Ini semua syirik. Dia pula Pak Kodi. Ayahnya kamu. Barang ni memang dah tak wujud di dunia Pak Kodi. Dah ada pupus. Dah pupus dah. Lama ni zaman dinosaur ni. Kan dia dari sepak. Ini memang dah tak ada dekat dunia ni Pak Kodi. Ni dah pupus Pak Kodi. Kira boleh ya Pak Kodi. Ayahnya kamu. Ini tak fokus. Nanti aku boleh bagi dekat cucu aku. Kalau korang nak pelaris, korang pergi dekat kedai ujung simpan sana. Unyap kona. Harganya murah, makanannya sedap, layanan istimewa. Malam ada karaoke. Itu aja pelari dia. Tapi yang kita bawa-bawa semua ni. Susah sangat. Tapi aku tak apalah Pak Kodi dia nak juga bagi kat cucu dia. Ini aku lawa ni. Ya. Apalah. Baju atuk aku ni aku simpan Ni tapi Pak Kodi saya nak tanya. Siapa sebenarnya Pak Kodi ni? Kau ingin tahu siapa Pak Kodi sebenarnya? Jangan pernah mencari tahu tentang dirinya. Pak Kodi. Alah habis dah. Habis. Habis lah. Jomlah, dah habis. Sampainya sudah habis tadi.